Dari Madrid menuju ke selatan terbentang. Hamparan ke kota Toledo mengambil masa lebih kurang 1 jam 20 menit. Angin menderu di sepanjang pemusafiran mengimbau akan sejarah pembukaan Al-Andalus oleh seorang tokoh besar, Tariq bin Ziyad. Kita kena buat ni lah. Yang balance yang tadi kena pergi. Tapi saja pergi. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita berdepan. Okey. Anda boleh lihat di depan sana kota Toledo di atas bukit sana. Sangat cantik. Tuan, ya Allah, cuaca hari ni hujan renyai-renyai. Okey, this one. Kita lihat di atas sana. Okey, nanti kita masuk dalam kota. So kita akan tengok keseluruhan kota ni di Castillo San Servando. Okey. Itu dia. Kita dah nampak dah Alcantara, jambatan. Boleh turun dalam kuda. Itu dia. Ni atas tu San Servando tu. Ini pertahanan luar lah. Ya, insyaAllah. Toledo, Masya Allah. Maha suci Allah. Cantik lah. Tahu tak apa. Jadi ini adalah ancient cities from Roman. Okay, now so that one Mudahar. Yeah, Mudahar after Islam. That one Barok Mudahar. Mudahar ni maknanya diperintah masa Kristian tapi Muslim yang bina. Apabila Islam ikut. Ya, Islamic, yes. Tapi ketika pemerintahan Kristian. That one. Okay, kita naik atas bukit dah ni, Servando ni. Oh, yes. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Okey, ni Sungai Tegas, Sungai Tahoe. Dia ada parking dekat saya rasa. Kat depan sikit. Semua parking belakang. Okey. Alright, Masya Allah. Ambil nak murah. Itu rumah Ayong tu. Empangan. Dan itulah penting sekali Alcazar atas. Ni Alcazar. Itulah dia punya kemuncak tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Kita sudah sampai di Castilla-La Mancha, di wilayah ini iaitu Toledo. So ni adalah dataran yang anda lihat di belakang ni adalah dataran di Toledo. Ya, kita pusing dan anda akan nampak lihat itulah Sungai Tahoe ataupun Sungai Tegas. Kita pusing. Sebelah atas ini adalah Kota Toledo. Dan juga ini adalah Castillo San Servando, adalah kota defense yang di depan sebelum masuk ke Kota Toledo, sebab dia akan menghubungkan ada sebuah jambatan Alcantara, jambatan masuk ke kota. Ya. Oh, kita lalu jambatan Ustaz. Ya. Wow. Alcantara jambatan lah. Kat sini kita boleh nampak Noria. Nampak tak Noria? Noria tu kincir air. Oh, kincir air. Ataupun dipanggil sebagai dalam bahasa Arab Na'urah, kincir air.
Memang Islam ataupun Rom sebenarnya, teknologi Rom ni dimanfaatkan oleh orang Islam. Naurah itu tadi, dia akan ambil air, pusing air tu dia akan salurkan naik atas kota. Itulah teknologi yang ada dulu, yang dimanfaatkan oleh orang Islam lah. Macam mana nak hantar air ke kota. Hantar air ke kota. Betul. Ya. So, InsyaAllah. Tak sabar rasanya kita nak masuk kota Toledo. Ini Alcazar. Okay. Panoramic view. Atas tu Alcazar. Ni Kontara. Inilah kita nak parking sini tadi. Kita nak pergi Kontara ni. Masya-Allah. Ya, sabok. Apa lagi ada lagi sini? Kita tak sampai pun. Ni. Di sini. Aku pergi dapat. Jangan di situ mesti ambil gambar ni pada tu. Oh, jumpa sini. Tadi nampak jambatan kan? Bang di sini. Tuan ke jambatan dulu. Macam ni ya? Tuan dekat sini. Jambatan yang tiba. Jom. Assalamualaikum tuan-tuan. Sekarang saya berada di jambatan Alcantara yang menghubungkan pertahanan di depan kota Toledo, Castilla di Servando ni asalnya, dan juga kota Toledo di atas sana. Okey, ini adalah gerbang Alcantara tuan. Dan anda boleh lihat Sungai Tegas, sungai terpanjang di Toledo, 1007 km. Anda boleh lihat sana Sungai Tahoe, dan di atas itulah puncak pemerintahan kerajaan Islam di bumi Toledo. Dan bumi Toledo bukanlah bumi yang baru, ialah bumi yang telah lama kerajaan tertubuh di sini sejak pada Roman lagi, dan dikuasai oleh kerajaan Gotik selama 300 tahun. Kemudian Islam duduk di sini dan zaman Taifah, dan akhirnya kalah pada tahun 1085 Masihi menjadi Taifah Toledo. Walaupun kita lihat kota ini kota yang besar, kota yang hebat, namun apabila pemerintahan tidak lagi mengikut persetujuan Islam atau mengikut syariat Islam, maka Allah SWT mempunyai kuasanya untuk menggantikan dengan kerajaan yang lain. Wallahu a'lam. Kota Toledo dibuka oleh Tariq bin Ziyad setelah mengalahkan Raja Roderick di Berbate. Roman punya peninggalan. Jalan dia betul-betul berbukit daripada bawah naik ke atas. Mantap. Macam mana dulu-dulu macam ni dia orang naik kuda, naik keldai. Kalau anda tengok jalan-jalan batu, dinding batu, ni adalah Roman lah.
Anda tengok betapa besar-besar ni, kasar dari sudut binaan dia. Kalau tengok jalan ni, ni memang Rom lah. Okey, kalau kita tengok sini ada monumen seorang yang bernama Oscar Alvarino. Okey, mungkin di kalangan orang-orang Toledo lah. Tapi kalau kita nak tengok pada sejarah Islam, kita faham bahawa kota Toledo adalah kota terjemahan. Terjemahan kitab-kitab. Di sini banyak lahirnya penterjemah-penterjemah yang hebat-hebat dengan menterjemah karya-karya Rom kepada Arabik. Dan juga pada waktu itu juga Arabik pada zaman Kristian pula, Arabik kepada Latin. Jadi kota ini merupakan juga kota ilmu bagi Islam pada era zaman Islam dan juga selepas itu juga. This one is Toledo punya map. So tu nama dia nombor 1, Alpuente de Alcantara. Sini ada berjanji 2,000. Tapi dia janji 2,000. Lepas makan diorang, contohnya macam tadi. €2.80. Kata €2.8. Standard. Malaysia pun yang baik. Jangan convert. Kalau awal sini gaji €2,000, kita sana €2,000. So €2,000 juga hemat sikit lah. Tapi kita sana makan €2,000. Kita menuju ke Alcazar, iaitu pusat pemerintahan Toledo. Okey, banyak bangunan-bangunan, sibuk, lepas ada ke atas. Alhamdulillah, kita sudah berada di puncak di Toledo. Apa yang anda akan saksikan belakang ini adalah istana tempat Alcazar di Toledo. Okey, besar, terlalu besar. Jadi inilah seni bina Rom dan juga Renaissance dan sebagainya. Hanya kerajaan besar sebesar ini. Wow. Okey. Ada pakcik, kita tanya pakcik ni. Lama dah ke kerja kat sini? Berapa lama dah berdiri? Duk pegang tombak ni lama sangat ni. Bila bincin. Okey. Bye. Adalah bekas hospital yang dijadikan museum. Gerbang Babul Mardum. Kemudian kita masuk dan terus nampak Masjid Babul Mardum. Okey. Ini jalan kereta dan juga di tapak Rom. Okey. InsyaAllah tuan-tuan tengok di depan ni. Inilah dia. Anda boleh tengok Mezquita Cristo di la Luz ataupun kita panggil sebagai Babul Mardum. Okey, Masjid Bab Al-Mardum. Tengok seni bina dia. Anda boleh lihat itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kat depan tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan dalam bahasa Arab. Okey. Inilah depan pintu. Okey, anda boleh tengok. Tulisan ada nama Allah dan sebagainya. Pembinaan Mezquita Cristo di la Luz ni
adalah di bawah tapak kerajaan Rom yang lama, binaan Rom yang lama. Anda tengok seni benda Rom di bawah masjid ini, yang batu besar-besar ni adalah seni benda Rom. Okey, seni benda Rom. Dan inilah masjid yang berada di sini. Masya Allah, cantik tuan-tuan. Di bawah ini adalah tempat air, takungan air. Jadi sumber air di sini diambil sama ada daripada air hujan ataupun air yang dibawa daripada Sungai Teho lah. Okey, ini adalah tempat simpanan air bawah ni. Kita panggil, kalau dekat Spain dipanggil Aljibe ataupun Aljib. Aljib tu tempat takungan air. Okey, kita boleh masuk sebenarnya. Mungkin ada ni lah tempat masuk lah kalau kita nak masuk ke dalam Masjid Cristo de la Luz. Okay, tuan-tuan, saya berada di depan Masjid Babul Mardum ataupun dikenali sebagai Mezquita Cristo de la Luz di Toledo. Okey, anda boleh nampak dan tulisan Bismillah di atas sana. Dan kita berdepan dengan gerbang Bab Al-Mardum. Itulah Bab Al-Mardum, pintu Bab Al-Mardum di situ. Dan di sini ada masjid. Kita tengok di atas binaan masjid itu, kita nampak tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kat atas ni, tulisannya masih ada yang kekal di kota di Toledo. Okay. Dan di situ adalah tempat takungan air. Di sini Aljibe, tengok di situ. Dan juga ada taman dekat atas. Seni bina Islam di sana. Okey, sini habis kita di bawah tapak jalan Rom berbatu tebal. Ni jalan Rom. Jadi di sini ada masjid Mezquita Cristo de la Luz. Okey, yang dibina oleh didanai oleh Ibnu Al-Hadidi, arkitek oleh Musa bin Ali, 999 Masihi. Okey. Okey. Assalamualaikum. Kami meninggalkan kota Toledo dengan peninggalan Islam yang hebat dan menakjubkan.
وبركاته. عليك السلام. بارك الله فيك. السلام. بارك الله فيك. أمركم. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa. Oh, iya. إلى اللقاء.